Finally guys, I'm back untuk sambung mega teori ni setelah hiatus selama sebulan lebih. Comment aside, mana yang dah lupa mega teori ni pasal apa, aku brief summary sikit lah. Mega teori ni adalah how One Piece paralel dengan sejarah dunia sebenar, bermula dari zaman prasejarah yang penuh dengan mitos dan legenda yang disokong oleh teori konspirasi, beralih kepada zaman sejarah kuno di mana tamadun mula terbentuk dan konsep agama mula disuntikkan, yang mana zaman ni juga kita tengah bahas sekarang. Yes, 11 part sebelumnya hanyalah cover 2 zaman. Tapi mind you, dekat zaman sejarah kuno ni pun kita dah sampai ke penghujungnya. Dan era kali ni bagi aku memainkan peranan yang sangat-sangat penting kepada both sejarah dunia sebenar dan dunia One Piece atau planet biru. Sebab apa? Yang tu korang kena tengok sendiri video ni lah. Okey, ikuzo temera. Kita sambung pada part lepas, yang mana kita sudah sampai ke timeline yang aku sangat teruja untuk bahas. Yes, the timeline of one of the most mysterious character in One Piece, Neronaimu. Korang mungkin ada yang tertanya, kenapa dalam part lepas aku katakan kita perlu sampai ke timeline yang sesuai untuk bahas pasal Imu ni. Nah, kalau ikut mega teori timeline kita dalam sejarah sebenar, kita sudah pun sampai ke tamadun Greco-Roman dan pengaruh mereka telah tersebar sangat luas sehingga boleh dikatakan ke serata pelosok dunia, terutamanya di sekitar kawasan Mediterranean. Sehingga sebegitu prominennya mereka pada waktu tu, lebih kurang sekitar tahun 800 sebelum Masihi sehinggalah tahun 600 Masihi, para pengkaji era moden telah mengkelaskan satu jangka masa yang khusus ketika kekuasaan tamadun besar tersebut dengan gelaran zaman antiquity klasik atau zaman antik. So basically dunia pada waktu itu adalah dunia Greco-Roman. Namun begitu, mereka ni bukan saja prominent ketika waktu yang aku sebutkan sebagai antiquity tadi, pengaruh mereka juga telah menjadi fondasi pembentukan dunia barat yang kita kenali sekarang. Sekaligus dengan kata lain, mereka juga adalah cukup prominent pada waktu sekarang. Sebab kita semua sedia maklum, dunia pada zaman sekarang adalah lebih cenderung kepada barat. Tapi apa pula kaitannya dengan mega teori aku? Nah, balik semula kepada kesinambungan dari apa yang berlaku dalam part lepas, di mana aku ceritakan apa yang berlaku dalam rangkap kedua ahli teks dunia kedua. Forest God telah menjinakkan syaitan, menceritakan bahawa suku dari bulan yang diungkapkan sebagai Forest God yang telah turun dan berjaya menghentikan peperangan antara sekutu Imu dengan Elbaf, sehingga mereka kemudiannya telah bekerjasama dengan sekutu Imu sendiri. Maka dari situlah bermulanya era baru yang aku kelaskan di bawah era Imu. Nah, pada waktu inilah kemegahan mereka telah menjangkau ke setiap pelosok planet biru, dan dengan kerjasama suku Birkah, satu empayar baru telah tercipta atas nama sains dan teknologi, yang mana ia juga pernah didedahkan kepada kita dalam Arc Ohara. Yes, empayar tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah satu kerajaan besar dan megah yang kita juga kenali sebagai The Ancient Kingdom. Yes, dengan kata lain, dalam mega teori ni aku percaya The Ancient Kingdom atau The Advanced Kingdom atau The Great Kingdom yang pernah diperkenalkan Dr. Clover dalam Arc Ohara adalah kerajaan yang pernah diasaskan oleh Imu tu sendiri. Okay, let me explain. Apa kata kita balik semula kepada tamadun yang menjadi paralel kepada aliansi Imu ni, Greco-Roman. Sama macam Greco-Roman yang mengambil inspirasi dari tamadun di sekitarnya sebelum diolah dan dikembangkan seperti Yunani yang adaptasi alfabet mereka dari bangsa Phoenician atau Rom yang menukar nama-nama dewa Yunani kepada Latin. Aku percaya Ancient Kingdom juga dengan gabungan beberapa kerajaan telah mengembangkan berbagai aspek dari planet biru, dan dengan bantuan suku Birkah yang mahir dalam sains dan teknologi, Ancient Kingdom telah mencapai kegemilangannya, menyebarkan pengaruhnya ke serata planet biru dan enak membentuk malah mengarang sejarah planet biru sehinggalah membawa kita kepada apa yang berlaku sekarang. Dalam part lepas kita dah bahas tentang perkaitan sekutu Imu dengan Yunani. Jadi kali ni aku nak kaitkan Imu dengan Rom, bapa kepada peradaban barat. Tapi sekali lagi aku nak bagi amaran, video kali ni agak kompleks dan kontroversial guys. So macam biasalah, persiapkan iman dan mental kalian. Let's walk into the path of history.
Pertama, mari kita congkel dari manakah kemungkinannya inspirasi kepada nama Nerona Imu. Jenisnya Oda ni hanya dengan melalui nama Nerona Imu, macam-macam maksud dari berbagai bahasa dan individu terkenal dalam sejarah dapat kita kaitkan. Makanya hanya dengan nama dan beberapa saja karakteristik yang pernah ditunjukkan pasal Imu, macam-macam teori jinak dan liar terhasil. First, kita petik dulu dari negara asal One Piece, Jepun. Jika ditukar dari hiragana ke kanji, iaitu bentuk penulisan Jepun yang setiap hurufnya mempunyai maksud tersendiri, Nerona dapat diterjemahkan kepada dewa dan Imu dapat diterjemahkan kepada Buddha, di mana secara sengaja atau kebetulan dua sosok ni adalah dua sosok yang dianggap di posisi tertinggi dalam kepercayaan agama-agama tertentu. Seolah-olah perlambangan bahawa di dunia One Piece, Nerona Imu duduk di tahta paling tinggi untuk memerintah dunianya. Nerona dalam bahasa Hindi bermaksud cantik, sehingga kini kita masih tertanya bukan sahaja siapakah identiti Imu, malah kita sendiri masih tertanya-tanya, kamu nanya apakah jantina Imu? Namun begitu, semakin cerita berjalan, Oda seolah cenderung menyifatkan Imu kepada jantina perempuan. Dari sosok tubuh badannya yang agak feminin, bilik khas Imu Room of Flowers, suaranya di dalam anime, malah baru-baru ni dalam chapter 1149, Imu telah merasuk ke dalam badan Gunko menjadikan rambut Gunko mendadak menjadi panjang seperti perempuan. Nero dalam bahasa Yunani dapat diertikan sebagai air, manakala Imu sendiri jika diterbalikkan perkataannya menjadi umi yang dapat diertikan sebagai lautan dalam bahasa Jepun, menguatkan perkaitan antara keduanya. Nero dalam bahasa Itali pula dapat diterjemah kepada hitam, manakala Imu sendiri membahasakan dirinya sebagai mu yang juga boleh diertikan dengan void atau kekosongan. Hitam dan kekosongan masing-masing adalah berkait kerana kekosongan sendiri sering dilambangkan dengan warna hitam. Nerona atau nama panjangnya Pochotni Nerona yang membawa maksud Obo Nero merupakan nama yang diberi kepada sebuah lukisan yang mengisahkan bagaimana umat Kristian yang dibakar hidup-hidup pada waktu pemerintahan Maharaja Nero di Rom. Nah, memandangkan kita nak paralelkan Imu dengan Rom, kita mulakan dengan karakter Nero ni yang somehow mempunyai nama sama dengan Imu. Nah, siapakah dia Nero? Nero atau nama panjangnya Nero Claudius Augustus Germanicus merupakan bekas Maharaja Rom yang berkuasa sekitar dari tahun 54 Masihi sehingga kematiannya pada tahun 68 Masihi. Mak dia sendiri, Agrippa, menjadi penasihat dia pada awal waktu pemerintahan dia sebab Nero masih terlalu muda pada waktu tu. Dia lahir tahun 37 dan mula memerintah Rom pada tahun 54. Maknanya dia baru je berumur 17 tahun bila dia diangkat menjadi maharaja. Namun hanya kerana dia tidak suka pengaruhnya dikekang dan mahukan kuasa menjadi hak mutlak dia sepenuhnya, Nero telah membunuh ibunya sendiri. Kekejaman Nero tidak berhenti di situ. Nero malah dikatakan telah membunuh isteri dan abang tiri dia sendiri. Salah satu tragedi besar ketika pemerintahan Nero adalah The Great Fire of Rome atau kebakaran besar Rom. Ceritanya pada tahun 64 Masihi, Rom telah dilanda kebakaran besar sepanjang 9 hari straight, memusnahkan hampir 10 dari 14 daerah-daerah di Rom. Namun apa yang membuat tragedi ini lebih tragik adalah kesan dari peristiwa kebakaran ni, di mana pada waktu inilah umat Kristian mula ditindas. Pada waktu itu Nero telah menuduh umat Kristian sebagai punca kepada kebakaran tersebut, walaupun ada yang mengatakan Nero sendiri yang plan kebakaran tu untuk dia bina istana baru dia dan ingin membangunkan semula Rom dengan bentuk yang diinginkannya. Umat Kristian yang menjadi kambing hitam pada waktu itu telah ditahan dan dibunuh dengan cukup kejam. Ada di antara mereka telah dirata anjing pemburu, ada yang dipasung dengan cara memalukan, malah ada yang dibakar hidup-hidup, sehingga dianggarkan Nero telah membunuh kira-kira 979 umat Kristian pada waktu itu. Nah, peristiwa tragis inilah yang menjadi inspirasi kepada lukisan yang bertajuk Nerona yang aku bahaskan dekat awal video tadi. Bermula
Bermula dari situ, Nero menjadi individu pertama dalam sejarah Kristianiti, sebuah agama yang pada waktu itu baru je lahir tidak sampai 1 abad, yang telah menyiksa umat agama tersebut secara besar-besaran sehingga membuatkan Nero dilabel sebagai sosok Antichrist, dan wujudnya kepercayaan bahawa Nero akan lahir semula untuk ramalan tersebut. Untuk yang belum tahu, Antichrist ni adalah sosok yang dipercayai oleh penganut Kristianiti sebagai penentang tegar kepada ajaran Jesus yang akan muncul di akhir zaman untuk menipu helah manusia supaya ikut kepada ajarannya. Lebih kurang macam Dajjal lah dalam kepercayaan Islam. Nah, apakah persamaan Maharaja Nero ni dengan Nerona Imu? Adakah Nero menjadi salah satu inspirasi kepada karakter Imu? Walaupun kisah Imu masih diselubungi misteri, tapi apa yang kita tahu, faksi Imu yang dikenal sebagai The Alliance 900 tahun yang lalu telah berperang dengan faksi Joy Boy yang kesannya menjadikan sebahagian besar dunia telah tenggelam. Kontrari dengan Nero yang telah membakar sebahagian besar Rom yang merupakan kerajaan di bawah pemerintahan dia sendiri, Imu sebaliknya telah menenggelamkan sebahagian besar kerajaan kuno yang aku katakan di awal video merupakan kerajaan yang diasaskan oleh dia sendiri. Bagaimana pula Nero telah memburu dan menyeksa umat Kristian, Imu dan kerajaannya juga atas sesuatu sebab telah memburu berbagai macam suku seperti Lunarian, Triai dan Buccaneer serta Clan D. Imu juga kerap menggunakan teknik serangan dari perkataan Latin yang pernah menjadi bahasa rasmi Empayar Rom seperti Domi Reversi yang bermaksud balik ke asal. Imu juga menggunakan bahasa Inggeris kuno atau Old English dalam translation manga. Apa yang dimaksudkan sebagai Latin? Latin adalah bahasa yang digunakan pakai dan menjadi bahasa rasmi Empayar Rom kuno. Contohnya, Banjar Castle yang menjadi bangunan utama tempat autoriti tertinggi world government berada mengambil inspirasi dari Chateau de Chambord, sebuah istana tempat tinggal golongan bangsawan yang bertemakan revolusi Perancis dengan style Itali, dua negara Eropah yang pernah berada di bawah pengaruh Greco-Roman. Para keluarga Celestial Dragon menggunakan gelaran Saint di awal nama mereka, di mana perkataan Saint berasal dari bahasa Latin Sanctus yang bermaksud suci. Gelaran ini diguna pakai kepada individu-individu yang dianggap suci dalam Kristianiti, dan kalau kita perhatikan bagaimana kesemua Tenryubito memakai seragam jubah serba putih dan buih adalah sangat mirip dengan seolah-olah gambaran-gambaran Saint dalam lukisan yang mempunyai cahaya di kepala mereka. Macam apa yang kita pernah bahas dalam part-part lepas, One Piece sangat banyak mengambil unsur Kristianiti dalam law-nya. Nah, aku percaya unsur terbesar tersebut sendiri mainly berada di dalam world government. Para golongan bangsawannya menggunakan gelaran Saint, pakaian diorang, arkitektur diorang, even simbol kerajaan itu sendiri agak mirip kepada simbol Kristianiti. Diorang mendapat autoriti tertinggi di planet biru, dan bahkan diorang also ada kitab Genesis yang menceritakan tentang 20 keluarga pendiri world government yang mengambil inspirasi directly dari salah satu bab dalam kitab Bible dengan tajuk yang sama, Genesis, yang menceritakan tentang awal penciptaan dunia dalam kepercayaan Kristianiti. So, make sense kalau penduduk planet biru di One Piece menggelarkan Celestial Dragon sebagai Tuhan atau Dewa kerana mereka telah didoktrin dengan kitab Genesis versi One Piece yang telah diubah suai menjadikan seolah-olah 20 keluarga Celestial Dragon lah yang mencipta dunia mereka. Jadi semua ni bawa kita ke poin seterusnya, Romance Down. Dari chapter 1 lagi, kita telah diperkenalkan dengan tajuk Romance Down yang membawa maksud fajar romantik. Tapi aku percaya there is a deeper meaning kenapa Oda decide untuk gunakan tajuk yang agak random ni. Tahukah anda dari mana asal-usulnya perkataan romance? Dan kenapa dia disebut sebagai romance yang secara kebetulan juga merupakan gelaran bagi bangsa Rom, romance? Nah, agak panjang sebenarnya penjelasan dia, tapi aku cuba ringkaskanlah. Asalnya kerana pengaruh Rom sudah tersebar sangat luas, Latin yang menjadi bahasa rasmi kerajaan Rom telah terbahagi kepada dua dialek. Satu Latin klasik yang menjadi bahasa rasmi bangsawan-bangsawan dan penjawat awam, manakala satu lagi adalah Latin kasar yang tidak berapa standard dan menjadi bahasa pasar bagi rakyat marhaen, yang mana akan berbeza-beza dialek dan slangnya mengikut kawasan-kawasan tertentu. Namun, selepas kejatuhan kerajaan Rom,
Rom, kawasan-kawasan di bawah jajahan Rom ni mula terisolasi antara satu sama lain, dan dari situlah bahasa Latin kasar tadi berevolusi secara individual sehinggalah pada zaman pertengahan, di mana pada zaman ni terbentuknya bahasa yang digelar sebagai bahasa Romance yang kita kenal sekarang seperti French, Spanish, Italian, Portugis, Romanian dan beberapa lagi yang lain. Nah, pada waktu ni juga berbagai kisah dengan tema kesatria-kesatria berkuda yang menyelamatkan puteri yang diculik dengan pengembaraan penuh magis dan makhluk-makhluk mitos ala lebih kurang macam cerita Disney telah dicetak dan dibukukan, dan kebanyakannya adalah dalam bahasa Romance tadi. Dari situ, kerana perkaitan yang kuat antara bahasa Romance dengan genre kesatria-kesatria ni, buku-buku dengan genre ni telah digelar sebagai buku-buku bergenre Romance. Kerana sangatlah popular buku-buku ni pada waktu tu, maka wujudlah FOMO untuk kisah-kisah Romance ni, sampailah lahirnya stereotip bahawa kisah-kisah konsep cinta yang ideal je mesti ada unsur dari cerita-cerita buku Romance. Kisah-kisah cinta penuh imajinasi, adventure dan ideal. Nah, dari situlah asal-usul perkataan romance dalam bahasa Inggeris membawa kepada kisah cinta yang ideal. Nah, daripada bahasa Rom kepada bahasa pasar, kepada bahasa yang lahir daripada bahasa pasar tersebut, kepada buku, sehingga akhirnya menjadi maksud kepada kisah percintaan dan keperwiraan, dan puncak ada sekali pada abad ke-18 hingga 19 di mana berlakunya kebangkitan novel yang merubah aspek kesenian dan intelektual daripada cenderung ke arah logik, akal kepada emosi, individualisme dan imajinasi, sehinggalah bangkitnya era baru yang dikenal sebagai romantis. Romance telah banyak mengubah zaman pertengahan. Okey, melalut jauh dah ni, tapi heads up guys, era ni akan menjadi penting dalam mega teori ni dalam part akan datang. So inilah mukadimahnya why benda ni matter. Okey, kita balik semula dengan chapter pertama One Piece, Romance Down, dan apply maksud romance ni menjadi romance down. Bukan romance kisah cinta, tapi romance gelaran bagi Rom. It basically means fajar di Rom secara literal, tapi ia juga boleh diartikan sebagai permulaan baru Rom, kerana fajar juga membawa maksud permulaan baru, dan naratif ni juga sangat di-highlight di dalam lore One Piece sendiri, di mana dalam ramalan Harley Text dunia ketiga dikatakan dewa matahari akan kembali dan membawa pagi yang baru. So basically apa yang aku nak sampaikan ni agak kontroversi Aku percaya Oda actually cuba membawa naratif melalui cerita One Piece bahawa Barat is bad, dan planet biru yang 11-12 seperti bumi sedang dijajah diorang punya versi Barat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, and you just... Aku dah kemukakan poin-poin yang mengaitkan world government dengan Barat sebelumnya, tapi nak bagi korang lagi percaya akan naratif yang aku bawa tadi ni, aku akan give more, dan ianya bermula dengan kisah Momotaro. Kalau maksud Romance Down adalah fajar di Rom, di mana Rom itu pula merujuk kepada peradaban Barat. So basically pengembaraan Luffy adalah pengembaraan seorang pemuda yang cuba melawan kuasa besar yang menguasai dunianya. Guess what? Aku perasan ada satu cerita rakyat dari Jepun yang Oda suka betul pakai dalam One Piece, dan aku pernah bahas cerita ni dalam video sebelumnya tentang cover story Yamato. Yes, kisah Momotaro the Peach Boy. Macam biasa, cerita pasal Momotaro ni korang boleh tekan link yang aku dah pin kat komen untuk tengok. Cerita ni basically menceritakan bagaimana seorang budak lelaki yang lahir dari sebiji buah peach gergasi yang dijumpai sepasang tua yang tidak mempunyai anak, yang kemudiannya dinamakan Momotaro. Dia mengembara bersama kawan-kawannya yang dia jumpa sepanjang perjalanan dia ke sebuah pulau untuk melawan raksasa-raksasa yang membuat onar di kampungnya. Aku rasa kalau korang nak lebih faham teori ni, korang kena baca dulu pasal kisah Momotaro. Tapi korang tahu tak, di sebalik kisah kanak-kanak ni, kisah Momotaro juga pernah dijadikan sebagai alat propaganda Jepun ketika Perang Dunia Kedua untuk membangkitkan semangat patriotik penduduk Jepun, di mana kisah ni telah dianimasikan semula mengikut naratif propaganda Jepun. Watak Momotaro dijadikan simbol kepada askar-askar Jepun yang berani menegakkan kebenaran. Kawan-kawan dia yang berbagai dalam cerita tersebut seperti anjing, monyet dan burung merak telah melambangkan berbagai
sebagai suku dan bangsa yang bersatu di bawah Jepun sesuai slogan Jepun ketika itu, Asia untuk Asia, supaya mereka berjuang bersama dengan tujuan yang sama. Onigashima, pulau yang dihuni Oga dalam kisah tersebut, telah dilambangkan sebagai markas musuh yang ketika itu adalah Pearl Harbor, yang mana kalau korang ingat adalah markas yang pernah diserang tentera Jepun yang menjadi punca kepada Amerika Syarikat join Perang Dunia tersebut. Nah, kenapa aku cakap Oda suka pakai kisah ni? Kalau korang amati betul-betul berbagai watak di One Piece dan aplikasikan naratif 3 elemen yang aku cakap tadi, watak utama Momotaro yang berani, kawan-kawan pengembaraan dia dan musuh diorang yang mempunyai markas di sebuah pulau, korang akan perasan yang motif cerita One Piece is basically dead. Contoh pertama yang paling obvious adalah kisah Kozuki Momonosuke lah. Plot bagi Kozuki Momonosuke ni basically adalah kisah Momotaro yang diadaptasi dan diolah Oda ke dalam One Piece. Tapi macam biasa, Oda punya permainan, dia akan ubah-ubah sikit cerita tu ikut kesesuaian dia dan pecahkan elemen-elemen dalam cerita tu kepada beberapa karakter. Okey, yang aku perasan kisahnya bermula bukan dari Momonosuke tapi dari atuk dia lagi, Kozuki Sukiyaki. 80 tahun dahulu dari timeline sekarang, Wano dalam keadaan kucak-kacir dengan percubaan perebutan kuasa oleh Daimyo Kurozumi yang meracuni kesemua daimyo lain semata-mata untuk merampas tahta penguasa Wano dari klan Kozuki yang tidak mempunyai pewaris untuk posisi shogun ketika itu. Namun begitu, belum sempat Kurozumi naik tahta, tanpa diduga Sukiyaki lahir. So automatik tahta jatuh kepada pewaris klan Kozuki lah. Nah, kontrari dengan kisah Momotaro si budak Peach, sepasang tua lonely yang sangat menginginkan anak tidak sengaja telah dianugerahkan Momo yang lahir dari Peach Gergasi. Persamaannya, kedua-dua kisah menceritakan pasangan yang lambat mendapatkan anak yang end up diselamatkan keadaan mereka dengan kelahiran cahaya mata. And then, naratif beralih kepada kelahiran Oden. Oden pada waktu kecilnya dikonsider sebagai anomali. Bro mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, bukan sekadar berbanding kanak-kanak sebaya dengan dia. Bro bahkan mempunyai kekuatan yang menjangkaui kekuatan normal manusia pada umumnya. Nah, berbalik kepada kisah Momotaro, Momotaro juga sewaktu meningkat dewasa mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga dikagumi seluruh penduduk kampungnya. Oden yang mencuba berkali-kali untuk keluar belayar dari Wano adalah ibarat semangat Momotaro yang sukakan pengembaraan. Dan last sekali barulah Oda bawa kita kepada 80% lagi balance kisah Momotaro yang diadaptasi dalam One Piece dengan kelahiran Kozuki Momonosuke yang mempunyai nama yang hampir sama. Dua-duanya pakai nama Momo dan dua-duanya mempunyai warna tema peach. Bagaimana Kaido, seorang dari klan Oni, telah membuat kacau bilau dan merompak sumber di Wano, membuatkan Momo mengembara dan merekrut Straw Hats dan beberapa karakter yang mempunyai motif yang sama membentuk aliansi Ninja Pirate Ming Samurai untuk melawan Kaido di Onigashima dan mengembalikan keamanan dan kekayaan Wano, mencerminkan kisah Momotaro mula mengembara setelah kampungnya dirompak Oni, merekrut beberapa rakan di sepanjang perjalanan dia dan berkongsi makanan which is Kibidango, berlayar ke pulau tempat tinggal Oni which is also diberi nama Onigashima dan melawan para Oni, sehingga akhirnya kemenangan dia telah membebaskan dan mengembalikan harta yang dirompak Oni kepada kampungnya. Menariknya, dalam chapter pertama One Piece, Romance Down, Luffy juga telah terserempak dengan seorang budak lelaki dengan rambut berwarna peach, Kobe, yang kemudiannya diserap ke dalam Marine yang mempunyai 3 admiral dengan julukan yang diinspirasi dari kisah Momotaro, anjing merah Akainu, merak biru Aokiji dan monyet kuning Kizaru, di mana masing-masing admiral ni mempunyai perilaku yang agak sama dengan haiwan counterpartnya. Nah, ini yang membuatkan aku tertanya, adakah Oni bagi perspektif Kobe ni nanti adalah ilmu sendiri dan Kobe akan end up mengetuai atau bakal berperanan besar mempengaruhi keputusan 3 admiral tadi untuk menentang Imu di perang terakhir, seperti Momo mengetuai anjing, monyet dan merak ke Onigashima. Dan menariknya lagi, kedua-dua karakter ni, Momonosuke dan Kobe, adalah 2 karakter yang play very important role dalam siri One Piece. Dan kenapa Oda pilih kisah Momotaro sebagai inspirasi perjalanan diorang ni mungkin berpengaruh kepada motif cerita itu sendiri,
which macam aku cakap sebelum ni, kemungkinan ada kena mengenanya dengan propaganda Jepun untuk mendemonize Barat. Nah, bukan itu saja, kalau korang perasan, somehow dalam One Piece, karakter-karakter yang ada rambut dengan warna peach atau tema peach cenderung akan jadi karakter yang penting. Contoh selain Kobe adalah seperti Shirahoshi, Bonnie, Momohige, Apa benda tu? Rebecca dan bahkan Loki. Dalam arc Egghead, lokasi Elbaf dikatakan berada tenggara atau northeast dari pulau tersebut. Nah, secara kebetulan tenggara juga adalah lokasi bagi pulau Onigashima dalam kisah Momotaro. Adakah benda ni hanya kebetulan? Aku rasa tidak, sebab setiap kali arah northeast ni muncul dalam One Piece, something yang ada kaitan dengan Oni happen. Contoh, Law telah pergi ke arah northeast lepas keluar dari Wano, yang end up terserempak dengan Blackbeard, yang mana salah satu kru dia Van Ogre yang bunyinya hampir sama dengan Ogre bahasa Jepunnya Oni. Nah, sama juga Elbaf, gelaran Dory adalah Blue Ogre, manakala Brogy adalah Red Ogre. So what if Loki adalah perspektif kepada Oni yang diinspirasi dari kisah Momotaro, yang sama macam Kobe dan Momonosuke bakal dipengaruhi oleh Luffy untuk melawan the real Oni. Selain detail-detail tadi, ada satu lagi detail kecil yang aku tertinggal yang aku nak kaitkan tentang world government dengan Barat. Tahukah kalian yang Mesir kuno juga pernah berada di bawah jajahan Rom, dan ianya bermula selepas kejatuhan Cleopatra, which sama ada sengaja atau tidak hampir sama dengan apa yang berlaku dengan keluarga Nefertari yang diketahui oleh Nefertari Lily lebih 800 tahun yang lalu, yang mana Alabasta secara kebetulan sama macam Mesir kuno yang dipimpin Cleopatra juga dipimpin oleh seorang wanita, Lily. Oda twist benda ni dengan Alabasta berakhir di bawah jajahan Imo selepas Lily, sedangkan dalam sejarah Mesir kuno di bawah jajahan Rom selepas Cleopatra. Mega teori ni memfokuskan paralel antara karakter-karakter dan peristiwa-peristiwa di One Piece dengan sejarah dunia sebenar, dan Imo dalam mega teori ni pula yang kita dah bahas panjang lebar dalam part-part lepas, kalau korang ingat, adalah based on peradaban Barat, yang mana ia memainkan peranan besar dalam sejarah Kristianiti, seperti mana aku kaitkan Imo dengan Maharaja Nero, dan aku juga bahas pasal bagaimana Imo mengambil inspirasi dari Hel dalam mitologi Norse. Nah, dekat sini ni benda paling penting dalam mega teori kali ni. Aku percaya Imo adalah an amalgamation atau gabungan dari semua poin aku kaitkan tadi. Barat, Christianity dan Norse. Yes, Imo is that fuck up. Jadi how semua ni connected? Kita balik semula kepada kata kunci utama dalam mega teori ni, timeline. Kalau korang perasan, aku mulakan mega teori ni dengan zaman prasejarah, beralih kepada sejarah kuno, dan at this point kita sudah sampai di zaman pertengahan. Segalanya terletak elok ikut paralel dengan garis masa sejarah sebenar. Nah, kalau korang ingat, dalam mega teori ini juga aku pernah katakan dakwah tentang nikah telah disebarkan semula oleh hamba-hamba yang telah terselamat dari dunia pertama yang telah musnah, dan dari situ sosok nikah telah dipuja oleh penghuni planet biru. Sebab tu kalau korang perhatikan, nikah mengambil inspirasi dari sosok-sosok dalam mitologi tamadun-tamadun kuno dari zaman sejarah kuno, specifically 4 tamadun terawal manusia, kecuali Mesopotamia. Mitos Hajar dari Mesir kuno, Hanuman dari India kuno, Sun Wukong dari China kuno, Quetzalcoatl dari Mesoamerika. Nah, Imo juga mengambil inspirasi dari sumber yang sama. Tapi kalau nikah diambil dari sosok kisah-kisah kuno dalam mitologi, Imo sebaliknya diambil dari kisah-kisah yang akan datang. Apa yang aku maksudkan adalah Imo berkemungkinan besar mengambil inspirasi dari sosok yang akan diprofesize atau diramalkan bakal datang di akhir zaman. Kita semua sedia maklum, dan even Oda dah clarify benda ni. Pada penghujung siri One Piece, satu perang yang super besar bakal berlaku yang membuatkan perang Marineford dianggap secoek kalau nak dibanding perang tersebut. Dan perang besar ni surprisingly juga telah diramalkan dalam eskatologi berbagai kepercayaan. Yang selalu dengar ceramah Ustaz Auni mesti tahu kan apa kejadah tu eskatologi. Eskatologi adalah kajian tentang akhir zaman. So, untuk bahas apakah kuasa Devil Fruit Imo, kita akan mulakan dari sudut Barat dulu.
Nah, sebelum tu disebabkan poin ni berdasarkan timeline sejarah dunia sebenar, kita kena tahu dulu ni dekat mana pula timeline dunia One Piece pada waktu sekarang yang menjadi paralel dengan timeline dunia sebenar. Kalau korang perasan, ada satu terma yang diguna pakai Oda sejak dari episod pertama lagi yang membentuk dunia, tema, jalan cerita. Senang cakap, terma ni basically membentuk One Piece. Yes, the great era of piracy. 俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。 Kata-kata Roger di akhir hayatnya telah membakar semangat penduduk planet biru dan dari situ telah memulakan the great era of piracy. Nah, secara sengaja atau kebetulan, era ni juga wujud dengan nama yang hampir sama dalam dunia sebenar dengan terma The Golden Age of Piracy atau zaman keemasan Lanun, di mana pada sekitar tahun 1600 sampai 1700, Lanun-Lanun mula muncul bak cendawan selepas hujan. Pada jangka waktu ni juga munculnya watak-watak Lanun popular macam Edward Teach, William Kidd dan Anne Bonny, which mean bermula pada titik kosong pada saat eksekusi Roger 24 tahun yang lalu dari timeline utama yang memulakan era perlanunan. Kita boleh assume bahawa dunia One Piece telah mengambil setup dari sekitar tahun 1600-an jika diaplikasikan dalam dunia sebenar, which secara kebetulan juga adalah lebih kurang 1 abad dari waktu bermulanya zaman moden dalam sejarah manusia. Maknanya setup dunia One Piece sekarang adalah paralel dengan awal zaman moden dunia nyata. Walaupun secara part by part dalam mega teori aku, kita belum lagi sampai zaman ni, tapi for the sake of untuk bahas kuasa ilmu, aku terpaksa lompat sikit. Nah, aku pernah katakan dalam part sebelum ni bahawa dunia sekarang telah condong kepada barat. Barat yang merekod sejarah mengikut naratif diorang, barat yang menguasai keputusan bagi seluruh dunia, barat yang menguasai ekonomi dunia. Senang cakap, kuasa barat sangatlah berpengaruh secara global. Nah, that's why untuk poin ilmu merepresentasi barat, kita akan follow the real timeline. Lebih-lebih lagi bermula selepas zaman pertengahan sampai ke zaman moden di mana barat adalah lebih dominan. So, apakah peristiwa yang membawa kehancuran di akhir zaman which setengah orang percaya bakal berlaku di zaman yang kita duduki sekarang ni, zaman moden, yang membuatkan orang-orang berfikir this is the end, hold my breath and count to 10. Yes, the World War. Nah, di sepanjang sejarah hitam perang dunia yang kita pernah alami, ada satu senjata yang sangat dahsyat yang telah tercipta, yang mana 2 saja serangan daripada senjata ini telah menyebabkan musuh mengangkat bendera putih. Yes, bom nuklear. Nah, dalam One Piece setakat ni ada satu senjata yang sangat-sangat mirip dengan bom nuklear yang mana telah digunakan Imu untuk melenyapkan Pulau Lulusia dalam hanya 1 serangan. Walaupun namanya belum dikenal pasti dan besar kemungkinan adalah salah satu dari ancient weapon Uranus, sumber kuasanya Mother Flame, macam yang aku pernah bahaskan sebelum ni, mengambil inspirasi dari bom atom. A dan Mu, atomu, yang dibaca dalam bahasa Jepun, katakana dari perkataan atom. Menariknya, siapa yang melepaskan bom ni dalam Perang Dunia Kedua? Yes, Barat. So, kita boleh katakan salah satu kuasa ilmu yang diambil dari aspek Barat adalah bom nuklear, atau paralelnya dalam versi One Piece, Uranus yang dikuasakan oleh Mother Flame. Macam yang apa aku pernah bahas, Imu juga mengambil inspirasi dari sosok Hel, salah satu anak Loki dalam mitologi Norse yang diramalkan bakal membawa kepada Ragnarok bersama Loki, Jormungandr dan Fenrir. Yes, pada pengakhiran dunia, masyarakat Norse juga percaya satu peperangan besar bakal berlaku di akhir zaman yang digelar sebagai Ragnarok, yang dapat dimaksudkan sebagai kejatuhan para dewa. Nah, mungkin ada yang cakap One Piece dah lari dari tema Lanun, tapi kalian semua silap. Dari awal sampailah sekarang, One Piece masih lagi mengekalkan tema Lanunnya kerana ceritanya adalah diinspirasi dari mitologi Viking, the OG pirate in real life. Sebab tu dalam mega teori ni, aku teorikan bahawa pada awalnya ada 3 senjata kuno based on anak Loki dalam mitologi Viking dan hujungnya juga based on mitologi Viking, Ragnarok. So dari awal sampai akhir, One Piece masih bertemakan Lanun dengan pengembaraan yang diromantiskan
romanticized based on legenda Viking. Jadi, apakah kuasa Imu yang diambil dari sosok yang membawa kehancuran dunia dalam mitologi Norse ni? Nah, Hel adalah penguasa kepada dunia selepas kematian dalam kepercayaan Norse, Helheim. Dengan autoriti tersebut, Hel mampu memerintah askar-askar dan roh-roh dari Helheim untuk tunduk dan patuh pada arahannya. Hel juga dikatakan mampu menghidupkan yang mati seperti bagaimana Balder dihidupkan semula, dan dia juga mampu berubah bentuk fizikalnya. Nah, menariknya kita dah pun dipertunjukkan semua kebolehan ni, di mana Imu mampu mengendalikan Abyss, satu lokasi misteri yang menjadi medium transportasi antara karakter yang mempunyai Abyss Mark yang sangat berkait dengan alam kematian, dan Imu mempunyai tentera dari neraka yang mengikut setia arahan dia kalau tak nak enak macam Satan. Imu juga memberikan keabadian kepada Gorose dan Holy Knight, malah Imu juga mampu berubah bentuk. Okey, elemen yang satu ni agak panjang lebar untuk aku explain, sebab nama Devil Fruit Imu yang akan aku bongkar nanti dalam mega teori ni adalah based on satu sosok dalam kepercayaan agama ni. Dalam part 12, aku pernah kaitkan Imu dengan sosok Maharaja Nero. Sampaikan Nero dianggap sebagai Antichrist yang akan datang di akhir zaman untuk menyesatkan manusia dan membawa kepada Armageddon. Nah, Armageddon ni pula adalah istilah kepada peperangan besar di akhir zaman yang bakal berlaku di antara sisi baik dan jahat, yang ultimately Antichrist dan Satan akan dikalahkan dalam kepercayaan Christianity. Yes, kalau Barat tadi kita ada World War III, Norse ada Ragnarok, Christian pula ada Armageddon. 3 versi perang based on 3 kepercayaan yang berlainan. Dalam kepercayaan Christianity, Satan adalah antara satu sosok yang sangat prominent dalam peristiwa Armageddon. Secara konteks, kalau dalam Islam, walaupun perkataan Satan ni lebih dekat bunyinya dengan setan, di mana setan ni adalah gelaran bagi jin atau manusia yang berperangai macam setan lah. Orang cakap macam level-level minion je lah. Manakala ketua segala syaitan pula yang telah ingkar kepada Allah kerana enggan sujud kepada Adam dan bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam adalah Iblis. Satan atau Devil dalam kepercayaan Christianity ni actually peranannya lebih dekat kepada Iblis ni lah, bukan setan. Nah, ada beberapa perkara dalam Bible berkenaan Satan yang dapat dikaitkan dengan Imu di One Piece. Dalam buku Revelation, Satan dikatakan sebagai the deceiver of the whole world, penipu kepada seluruh dunia. Imu di One Piece bukan saja menghapuskan sejarah ketika abad kekosongan, malah Imu telah memanipulasi sejarah planet biru dan menipu seluruh penduduk planet biru untuk mengikut naratifnya. Dalam buku John, Satan digelar sebagai ruler of this world, pemerintah dunia ni. Nah, Imu is literally pemerintah kepada dunianya. Dan last kali dalam buku Corinthian, Satan diistilahkan sebagai God of this age, Tuhan zaman ni. Imu macam kita tahulah klaim benda yang sama. Nah, sekarang masanya untuk reveal aku punya teori tentang apakah kuasa dan nama Devil Fruit Imu. Macam aku cakap tadi, ia banyak mengambil dari sudut Christianity. Tapi bukan hanya Christianity. Basically, kalau korang perasan, poin-poin tadi, Norse, Barat dan Christianity sangat connect antara satu sama lain. Sebab Barat punya civilization literally dibentuk oleh Vikings, Roman dan Christianity. Dalam eschatology Christianity, dalam buku Revelation, dikatakan Satan akan turun dari langit dalam bentuk seekor naga merah besar dengan 7 kepala, 10 tanduk dan 7 mahkota di kepalanya. Nah, aku percaya naga ni lah Devil Fruit Imu. Bukan dah ada ke Devil Fruit naga dalam One Piece? Dah tu Kaido makan Devil Fruit apa? Nah, sabar Satna, bagi aku explain dulu. Kaido adalah pemakan Devil Fruit Uo no Mi, model serio yang diinspirasi daripada naga versi timur. Sedangkan dalam megateori ini, Imu adalah pemakan Devil Fruit Western Dragon atau naga versi barat. Okey, kenapa naga? Kita balik kepada era romanticism. Aku pernah bahas pasal era romantisisme sebelum ni dan aku juga ada cakap era ni akan memainkan peranan penting nanti. Nah, inilah masanya era tu untuk bersinar. Menariknya, era romantisisme ni berlaku sekitar tahun 1700. Tidak jauh selepas bermulanya Golden Age of Piracy sekitar pada abad yang sama. Bermakna chapter pertama One Piece, Romance Dawn yang berlaku 22 tahun selepas bermulanya Great Pirate Era, boleh dikatakan selari dengan era romantisisme
yang terjadi selepas Golden Age of Piracy. Nah, kalau korang ingat maksud romance yang aku pernah bahas sebelum ni, yang basically adalah suatu genre yang menceritakan tentang pengembaraan hero atau satria untuk menyelamatkan seorang puteri yang dikurung oleh makhluk yang selalunya adalah seekor naga, which is sama macam Imu yang cuba menculik seorang puteri dalam kes ni Vivi. Dan menariknya, watak-watak lain dalam One Piece yang diculik bangsawan Tenryubito juga basically adalah ciri-ciri yang orang putih cakap damsel in distress, macam Ginny, Robin dan Shaki. Kesemuanya adalah wanita dan mereka juga menunggu hero untuk menyelamatkan mereka, walaupun malangnya Ginny tak follow jalan cerita romance ni sebab seorang lelaki alpha yang bacot untuk bertindak. What if jalan cerita ni juga akan diulang semula nanti apabila Imu bakal berjaya menangkap Vivi, atau Nami yang somehow backstory dia masih dirahsiakan, atau bahkan Robin yang menjadi sasaran world government sejak dari kecil kerana apa yang dipelajarinya. Dan peristiwa inilah akan mendorong kepada bermulanya perang akhir dan Luffy akan menjadi satria yang akan menyelamatkan mereka, manakala Imu menjadi ahli sihir dan naga yang mengawal istana tempat mereka dikurung. Naga dalam kepercayaan barat adalah sangat bertentangan dengan naga dalam kepercayaan masyarakat timur. Yes, bukan saja rupa bentuk mereka berlainan, yang mana naga di barat adalah lebih kepada bulky dengan sayap seperti kelawar seperti bentuk naga-naga di Panghazard, sedangkan rupa bentuk naga dalam mitologi masyarakat timur lebih kepada ular bersaiz raksasa seperti Kaido. Malah peranan dan simbolisme mereka juga sangat bertentangan. Naga dalam kepercayaan barat melambangkan satu daya yang jahat, membawa kehancuran, ketamakan dan personifikasi syaitan itu sendiri. Sebaliknya, masyarakat timur percaya naga adalah simbol kepada syurgawi, kebijaksanaan, pembawa tuah dan keharmonian alam. Disebabkan ni, aku percaya Kaido walaupun mempunyai potensi untuk menjadi makhluk terkuat dalam verse One Piece, gagal membangkitkan awakening-nya kerana naga yang diportraynya adalah lebih kepada versi barat daripada versi timur, walaupun Devil Fruit yang dimakannya adalah versi timur. Sedangkan jika Imu betul-betul telah memakan Devil Fruit Western Dragon, sangat berkemungkinan dia telah berjaya membangkitkan awakeningnya kerana apa yang dilakukan Imu basically selari dengan role naga dalam kepercayaan barat. Disebabkan tu, kuasa Imu yang ditunjukkan adalah jauh lebih kuat berbanding Kaido. Tapi guess what? Momonosuke sebaliknya mempunyai tekad yang selari dengan naga dalam mitologi timur. Maknanya, Momonosuke berpotensi membangkitkan awakening Devil Fruit-nya dan mengatasi apa yang dicapai Kaido. Malah genetik Momo juga cukup hebat untuk mencapai impian tersebut. Walaupun sayangnya Vegapunk sendiri cakap Devil Fruit yang diciptanya tidak mampu untuk mencapai awakening. Tapi mana tahu, Vegapunk sendiri katakan Devil Fruit itu tak sempurna, walhal Devil Fruit itu berfungsi dengan sempurna. Nah, bukan sahaja naga dalam mitologi dilambangkan sebagai apex predator atau pemangsa puncak dan makhluk yang dipuja, dalam One Piece juga sesuatu dengan naga dalam namanya selalunya dikaitkan dengan mereka yang berada di puncak atau dengan autoriti yang tinggi. Contohnya, Monkey D. Dragon adalah individu dengan autoriti tertinggi dalam Revolutionary Army. Ryugu Kingdom yang bermaksud kerajaan Istana Naga adalah kerajaan yang memerintah para fishmen. Kaido yang memakan buah Devil Fruit Seiryu dijuluki sebagai makhluk terkuat dunia, dan Tenryubito menganggap diri mereka sebagai dewa dan status mereka sebagai autoriti tertinggi dunia. Dan disebabkan tu, kuasa Devil Fruit Naga sangat layak untuk Imu yang berada di puncak dunia. Tapi sama macam Devil Fruit Kaido yang ada originnya sebagai buah Devil Fruit ikan model naga based on mitologi ikan koi yang memanjat air terjun, teori aku suggest Devil Fruit Imu adalah Satan Devil Fruit model Red Dragon. 5 sosok dengan autoriti tertinggi yang memerintah dunia, Gorosei telah mengambil nama sempena dari nama 5 planet terawal yang ditemui manusia: Utarit, Zurah, Marikh, Mushtari dan Zuhal. Walaupun penemuan 5 planet ni sebenarnya telah direkodkan oleh tamadun kuno sejak dari tamadun Babylon yang jauh sebelum tamadun Yunani dan Rom, Oda decide untuk menamakan Gorosei ni berdasarkan nama-nama Latin yang diambil daripada 5 nama dewa-dewa Rom: Mercury, Venus, Mars, Jupiter dan Saturn. Dan menariknya, Oda telah asingkan 3 planet lainnya, Uranus, Neptune dan Pluto sebagai ancient weapon instead of joining the world government. Agak pelik kan? Nah, ini ni yang aku nak kaitkan dengan Yunani dan Rom.
5 planet terawal tadi menariknya adalah antara 5 planet yang dipercayai mengorbit bumi dalam teori geosentrisme. Apakah itu geosentrisme? Model geosentrik adalah teori model yang menjelaskan ciri kosmologi dunia di mana bumi yang menjadi pusat alam semesta dan diorbit planet-planet lain. Model ni telah pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh ilmuwan Yunani. Apa yang menariknya dekat sini lagi adalah perasan tak ada beberapa planet yang tidak tersenarai dalam geosentrik model tadi. Yes, sama macam apa yang aku bahas tadi, 3 planet yang diasingkan, Uranus, Neptun dan Pluto. Walaupun Pluto sekarang bukan lagi disenaraikan sebagai planet, tidak tergolong di antara planet-planet dalam model geosentrik oleh kerana mereka ditemukan lebih lambat kerana keterbatasan teknologi manusia pada ketika itu. Sebaliknya, matahari dan bulan pula yang digolongkan sebagai planet dalam model geosentrik ni. Nah, kalau kita paralelkan 5 planet tadi sebagai guru yang berpaksikan ibu yang mewakili bumi yang menjadi Earth God dalam megateori ni, bermakna sangat cocok sekali jika Imu telah menolak 3 lagi planet, Uranus, Neptun yang diambil dari nama dewa lautan yang juga kawan tepat bagi Poseidon, dan Pluto yang diparalelkan dengan senjata kuno. Kerana ketiga planet ni tidak dipercayai mengorbit bumi, malah mereka tidak digolongkan pun sebagai planet. Sebaliknya, mereka hanya digolongkan sebagai planet selepas kedatangan teori heliosentrisme. Nah, apa pula heliosentrisme ni? Model heliosentrik adalah teori model kosmologi dunia di mana matahari yang berada di tengah sistem suria yang diorbit planet-planet lain termasuk bumi, yang mana ia menentang sama sekali teori geosentrik model yang diperkenalkan sebelumnya. Nah, waktu ni lah masuknya Joy Boy dalam megateori kita. Joy Boy, macam yang kita tahu, adalah sosok yang sering dikaitkan dengan Nika yang juga merupakan dewa matahari. Jadi dengan kata lain, Joy Boy mewakili matahari dalam model kosmologi. Dan untuk konteks, sebab benda ni based on true story, siapa yang pernah tengok anime Orb yang berlatar belakangkan Eropah di abad ke-15 mungkin familiar bahawa heliosentrisme dianggap sebagai heresi atau sesat oleh gereja ortodoks yang merupakan badan dengan autoriti tertinggi pada hujung abad pertengahan kerana ia bercanggah dengan Bible. Nah, sekali lagi dekat sini naratif telah mengarah kepada tamadun Eropah yang sekali lagi juga aku nak tekankan turun-temurun kepada peradaban Greco-Roman yang kita tengah bahas sekarang. Hasil dari kerjasama dengan Birka melalui kajian saintifik dan teknologi mereka tentang lineage factor, Joy Boy telah dilahirkan. Atau should I say, diciptakan. Aku percaya Joy Boy adalah percubaan kerajaan kuno Ancient Kingdom untuk melahirkan semula Nika yang telah lama hilang pada waktu itu dengan tujuan untuk menjadikan Nika sebagai maskot yang boleh dikawal empayar mereka kerana, macam aku pernah bahas sebelum ni, sosok Nika ni sudah pun disanjungi, malah aku boleh katakan dipuja sebagai agama masyarakat dunia pada waktu tu dengan usaha Clan D kalau korang ingat lah. Nah, once again ada paralel dengan tamadun Rom dekat sini. Walaupun apa yang aku katakan tadi hanyalah teori headcanon, paralelnya adalah bagaimana bermulanya Maharaja Rom, Konstantin, yang telah melegalisasikan Kristianiti pada tahun 313 Masihi dan mencampuri urusan gereja sehingga menjadikan Kristian sebagai agama rasmi Rom yang enak mengasimilasi kepercayaan Rom dengan Kristianiti. Seperti mana yang Vegapunk katakan melalui kajian sejarah abad kekosongan yang dilakukannya, seperti Nika dalam legenda Elbaf, Joy Boy juga bertarung dengan mengembang dan mengecilkan badannya. Joy Boy telah lahir dari Ancient Kingdom sebagai The New Nika. Tapi anehnya, kenapa Nika baru ni diberi nama sebagai Joy Boy yang bermaksud budak lelaki gembira? Seolah-olah nama tersebut seperti sebuah nama panggilan semata. Nah, benda ni yang buatkan aku berpendapat kemungkinan Joy Boy bukanlah pemakan David Fruit Nika yang berjaya dihasilkan Ancient Kingdom. Sebaliknya, what if Joy Boy dilahirkan sebagai seorang klon? Disebabkan tu, Joy Boy tidak memiliki nama dan hanya diberikan gelaran sebagai Joy Boy kerana sifatnya yang sentiasa ketawa seperti Nika. Namun begitu, kelahiran Joy Boy yang menjadi personifikasi matahari pada awalnya yang sepatutnya bertujuan untuk mendukung Earth God Imu sesuai dengan teori geosentrisme di mana matahari menjadi salah satu planet yang mengorbit bumi, end up backfire. Lumrah Joy Boy seorang klon yang naif seperti bayi yang baru lahir, seperti kain putih tanpa celah yang mencari warna yang sesuai dipakainya.
Joy Boy telah meneroka dunia dan sebaliknya telah mencapai ideologi yang totally bertentangan dengan apa yang diinginkan emo. Nah, maka di sinilah bermulanya percanggahan ideologi yang dikatakan Vegapunk. Satu ideologi berpusat kepada emo sebagai Earth God yang mengekang kebebasan dan kemajuan bagi mengelakkan kemusnahan yang lebih besar. Satu lagi berpusat kepada Joy Boy sebagai Sun God yang pro kepada kebebasan. Dengan tercetusnya ideologi Joy Boy, suku-suku dan senjata kuno lain, baik mini senjata kuno dengan kuasa kehancuran berskala rendah seperti MF dan Zunisha yang pernah kita bahas sebelum ni, maupun senjata kuno yang menjadi representasi kepada Uranus, Neptune dan Pluto dalam kosmologi, Uranus, Poseidon dan Pluton telah diperjuangkan hak kebebasan mereka dan mereka enak berpaling tadah dari Ancient Kingdom dan berpihak kepada Joy Boy. Yes, macam aku cakap dekat awal video, aku percaya pada awalnya Uranus, Poseidon dan Pluton yang merupakan 3 ancient weapon berada di bawah pemerintahan Earth God. Namun begitu, mereka tidak diperlakukan selayaknya. Sebaliknya, mereka dianggap semata-mata sebagai senjata pemusnah hanya kerana mereka tidak lahir dari suku yang merasakan diri mereka paling dominan dan kasta paling tinggi di planet biru. Yes, siapa lagi kalau bukan suku manusia yang ngaku-ngaku sebagai suku naga lah. Sebaliknya, berbeza dengan Joy Boy, walaupun datang dari kerajaan yang sama dengan kebolehan Voice of All Things yang membolehkan dia mendengar suara segala makhluk baik bernyawa atau tidak, telah mendengar isi hati mereka-mereka yang tertindas yang selama ni terpendam. Maka di sinilah rangkap ketiga dari ahli teks dunia kedua diceritakan. The sun spreads the fire of war, yang membawa maksud matahari menyebarkan api peperangan. Dunia yang dianggap dalam tanda kutip aman pada ketika itu telah dikucak-kacirkan oleh kenaifan Joy Boy yang telah mempengaruhi mereka-mereka yang tertindas baik dari suku-suku selain manusia maupun dari suku manusia sendiri untuk memberontak melawan pemerintah mereka dan hidup dengan bebas. Nah, di sini jugalah wujudnya gerakan untuk menggulingkan emo dari tahta raja tertinggi dunia dan mengangkat Joy Boy ke posisi tersebut. Teori ini diperkuatkan lagi dengan pernyataan MF yang meminta maaf kepada Joy Boy kerana gagal menjadikannya sebagai raja. So, kalau kita tengok semula ke semua planet yang mengorbit bumi dalam model geosentrisme, ada satu lagi jasad angkasa yang belum dibahaskan. Yes, bulan. Dan of course, kalau semua planet lain ada personifikasinya, bulan juga mestilah ada personifikasinya. Nah, dekat sinilah datangnya satu lagi karakter penting yang baru-baru ni diperkenalkan secara lebih mendalam di manga One Piece ke dalam megateori kita, Davy D. Jones. Aku percaya Davy D. Jones, atau lebih tepat lagi nama asalnya Davy Jones berdasarkan timeline 900 tahun yang lalu sebelum dia join Clan D, adalah personifikasi bulan dalam kosmologi dan obviously menjadi salah satu bekas pendukung emo dalam kekuasaan Ancient Kingdom. Jadi lengkaplah ke semua representasi 7 planet yang mengorbit bumi dalam model geosentrik pada waktu itu. Gorosei mewakili 5 planet terawal yang ditemui manusia, Joy Boy mewakili matahari yang awalnya dianggap sebagai planet, dan Davy Jones mewakili bulan. Namun begitu, kita sedia maklum yang setelah World Government ditubuhkan, autoriti tertinggi diberikan hanya kepada Gorosei yang mewakili 5 planet tertua. Maknanya, matahari dan bulan atas sesuatu sebab telah melakukan sesuatu yang membuatkan autoriti mereka terlucut. Kita dah bahas pasal apa yang Joy Boy buat, jadi apa pula agaknya kesalahan Davy Jones? First, kita kena kenal dulu dari mana asalnya legenda Davy Jones. Buat yang belum tahu, Davy Jones atau Davy D. Jones di One Piece mengambil inspirasi dari watak Davy Jones, sebuah legenda yang betul-betul dipercayai terutamanya di kalangan para pelayar pada abad ke-18. Nah, ada beberapa versi tentang dari mana legenda Davy Jones ni berasal. Yang paling popular adalah dalam legenda Scottish yang juga telah diadaptasi ke dalam cerita popular Pirate of Caribbean, di mana dia asalnya adalah seorang lanun yang jatuh cinta kepada Dewi Lautan Calypso. Sebagai syarat untuk menerima cintanya, Calypso mengarahkan Davy Jones untuk mengambil alih tugas Dewi tersebut membimbing roh-roh pelayar yang kek di lautan untuk bersemadi dengan aman, tapi ada pantang larangnya. Dia tidak boleh menjejakkan kaki ke tanah lebih dari sekali setiap 10 tahun. Tamatnya tempoh tu, barulah Calypso akan menerima cinta Devi.
Kalau dah nama cinta, lautan api pun sanggup diredah. Davy Jones enak berjaya menjalankan tugas tersebut. Namun begitu cintanya bertepuk sebelah tangan. Calypso sebaliknya tidak menepati janjinya dan mengkhianati Davy Jones. Nah, akibat rasa dipermalukan atas pengkhianatan tersebut, Davy Jones merobek keluar jantungnya dan menyimpannya di kawasan di mana Calypso tidak akan pernah jumpa. Davy Jones bersumpah untuk membalas dendam dan bermulalah villain arc-nya Davy Jones, di mana dia mengkek pelayar-pelayar, menjadikan roh-roh pelayar tersebut untuk berkhidmat tanpa lelah di bawahnya. Nah, dari situlah bermulanya gelaran Davy Jones sebagai The Devil of the Seas atau syaitan lautan. Davy Jones juga dikaitkan dengan Ghost of Jonah yang diambil dari gabungan perkataan Dafi yang bermaksud syaitan atau hantu dalam bahasa India Barat, dan Jonah, nama seorang nabi dalam kepercayaan Kristianiti yang diceritakan telah ditelan seekor ikan gergasi setelah tercampak dari kapalnya di lautan. Oleh kerana itu, terma Jonah selalunya diberikan kepada awak kapal yang mati terjatuh dari kapal ke dalam lautan dan sosok yang dianggap membawa malang. Nah, what if sama macam dalam mitos Davy Jones di One Piece yang aku kaitkan dengan personifikasi bulan dalam autoriti kosmologi Ancient Kingdom juga telah dikhianati atau mengkhianati Dewi, which is kalau dalam One Piece, Imu lah. Tapi apakah agaknya kelebihan Davy Jones yang membuatkan dia berdiri sama tinggi dengan autoriti tertinggi kosmologi Ancient Kingdom? Nah, dekat sinilah terungkainya salah satu watak di dalam mural Elbaf yang so far membuatkan kita tertanya-tanya siapakah atau apakah mereka. What if seperti diinspirasi kisah biblical Jonah yang ditelan ikan gergasi, Davy Jones di One Piece juga mampu mengendalikan seekor ikan gergasi yang merupakan seekor paus yang mampu terbang seperti dalam mural di Elbaf, dan kemampuan ini tidak hanya terhad kepada Davy Jones, sebaliknya ianya diturunkan kepada keturunannya. Oleh kerana itu, segala keturunannya juga telah diburu world government. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.